ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana, pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ihsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis namun terhadap rakyatnya sendiri. Lebih memalukan, dakwa pemerhati kerajaan itu sendiri didakwa gagal menyalurkan bantuan secara berkesan kepada mangsa terjejas bencana di Sumatera. Meskipun beberapa pemimpin dunia sudah pun menawarkan untuk menghulurkan bantuan atas dasar kemanusiaan sejagat. Terbaru, pemerintah Bandaraya Medan mengambil keputusan memulangkan bantuan kemanusiaan berupa 30 tan beras yang diterima daripada Kerajaan Emiria Arab Bersatu UAE susulan arahan kerajaan pusat supaya bantuan bencana di wilayah Sumatera diuruskan secara dalaman tanpa melibatkan pihak asing buat masa ini. Datuk Bandar Medan Riko Tri Putra Bayuwas berkata, kerajaan pusat menetapkan bahawa semua bentuk bantuan bencana di Sumatera hendaklah diuruskan secara sendiri bagi memastikan keselamatan, penyelarasan logistik serta dasar negara terus terpelihara. Riko menjelaskan, selepas bantuan itu diterima secara simbolik 12 Disember lalu, pihak berkuasa tempatan segera menyemak aspek perundangan dan garis panduan berkaitan melalui BNPB dan Kementerian Pertahanan. Sebelum ini, Timbalan Duta Besar UAE Shaima Al-Hebsi telah menyerahkan bantuan bernilai tinggi itu di Pusat Operasi Kebajikan di Medan, termasuk barangan keperluan asas, keperluan bayi serta kelengkapan ibadah. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Wilayah Aceh secara rasmi memohon bantuan daripada Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP dan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF bagi menyokong usaha pemulihan pasca bencana selepas banjir besar dan tanah runtuh yang melanda wilayah itu. Langkah ini berbeza dengan pendirian pentadbiran Prabowo yang sehingga kini belum membuka akses bantuan asing susulan bencana yang melanda 3 wilayah di Sumatera sejak akhir November dengan jumlah kematian melebihi. Di Malaysia heboh? Di media sosial perihal pemerintah Indonesia tolak bantuan dari negara lain, banyak rakyat Malaysia tak terima dan protes kepada pemerintah Indonesia. Lantaran Indonesia tak mau menerima bantuan dari negara lain, kita sebagai warga negara Indonesia juga merasakan kekecewaan yang amat mendalam perihal ini semua. Mungkin di balik ini semua, ada tujuan pemerintah bagi kepentingan mereka masing-masing. Tapi guys, kalau bisa rakyat Malaysia itu jangan ikut-ikutan provokasi di media sosial. Kami tahu bahwa sebagian rakyat Malaysia perhatian kepada Sumatera, karena mereka merupakan asal dari Sumatera. Tapi janganlah kalian rakyat Malaysia ikut-ikutan ngajak gaduh di media sosial di negara kami. Cukup rakyat Indonesia saja yang boleh marah, ataupun protes ke pemerintah kami itu sendiri. Kalian jangan provokasi di negara kami. Sekian dan terima kasih. 30 tan beras dihantar balik. Inilah masalahnya bila prosedur mengatasi segala-galanya. Rakyat tengah lapar dan susah, kerajaan tak peduli. UAE hantar bantuan kepada mangsa banjir di Indonesia. Bukan senjata, bukan dadah, makanan. Tapi apa jadi? Kerajaan kata, ini barang belum lulus prosedur, Pak. Oleh itu, mesti dipulangkan semula. Presiden kata, kami mampu. Tapi rakyat persoalkan, kalau mampu, kenapa masih ramai mangsa dalam kelaparan? Bila bantuan kemanusiaan dianggap barang import, maka barang itu boleh dicukai dan ditolak. Nyawa manusia sekadar nombor dalam fail. Negara nak jaga imej, tapi rakyat susah dan miskin masih kelaparan. Jadinya Pak, prosedur atau ihsan sesama manusia. Prabowo menolak bantuan asing untuk Aceh dan Sumatera demi harga diri, walaupun sudah ribuan yang mati. Ini samalah ibaratnya dengan seorang ayah menolak bantuan dari jirannya untuk anak-anaknya yang sudah mati kelaparan demi harga diri. Jadi begitulah tingginya harga diri
bagi seorang bapa sehingga dia sanggup membiarkan anak-anaknya mati daripada menerima bantuan jiran tetangga. Ini bukan harga diri, Pak. Ini namanya kekejaman, kezaliman, kejahatan. Inilah seorang pemerintah yang jahat. Seorang pemerintah yang jahat. Dia tak sanggup nak bagi bantuan, tapi orang lain bagi bantuan dia tolak. Dan sanggup membiarkan rakyatnya mati daripada menerima bantuan. Ini bukan harga diri namanya, Pak. Ini namanya kejahatan, kezaliman. Zalim. Tuan-tuan, saya umpamakan tu samalah dengan seorang ayah yang sanggup melihat anaknya mati daripada menerima bantuan daripada jiran. Pada apa salahnya jiran nak bagi bantuan? Dalam keadaan dah macam tu, dah mati. Dah ke darurat. Jadi itulah ibaratnya. Samalah dengan seorang ayah yang membiarkan anak dia mati daripada menerima bantuan daripada jiran tetangganya. Itulah, Pak. Cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Seperti mana kebiasaan Malaysia dengan Indonesia kadang-kadang bergaduh, bertikam lidah, itu perkara biasa. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah keadaan terdesak yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, khususnya yang menepani situasi banjir sekitar Sumatera dan Aceh. Banyak negara-negara luar telah mula untuk menghantar bantuan, tetapi bantuan itu di-reject mentah-mentah. Semalam UAE hantar 30 tan bantuan untuk tujuan memudahkan urusan mereka yang terkesan banjir sekitar Sumatera dan Aceh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Ketua Medan dan juga beberapa pegawai-pegawai tinggi lain kerajaan sekitar Indonesia, mereka reject, mereka pulangkan semula dan kata mereka Indonesia masih mampu untuk mengatasi masalah semasa. Kalau sebelum ini Menteri Dalam Negeri daripada Indonesia pun mempertikaikan Malaysia nak bantu, bantuan setakat 250,000 tu apalah sangat. Jadi saya tak faham sebenarnya apa masalah kerajaan Indonesia ni, sebab meletakkan ego tu mengatasi matlamat yang sepatutnya diletakkan sebagai perkara yang perlu untuk kita lakukan terlebih dahulu. Jadi saya kira saya membantu rakyat Indonesia untuk terus mengecam, mengenakan segala bentuk tekanan kepada kerajaan Indonesia sendiri yang saya kira ibarat sangat-sangat ego, tidak mementingkan kemaslahatan rakyat mereka sendiri. Banjir mungkin perkara biasa yang bagi orang adalah banjir sejurus selepas pasca banjir. Kita masih lagi boleh membersihkan rumah, mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang ada. Tapi kalian kena faham situasi di Aceh ni sangat berbeza. Malah teruk daripada tsunami yang pernah dilalui pada tahun 2004. Mereka bukan hanya mendepani keadaan di sana sisa-sisa air banjir dan lumpur, tetapi juga ada setengah kawasan yang terkesan sampaikan kayu-kayu balak ini bergelimpangan, bergentayangan di sana sini, memusnahkan segala bangunan yang mereka ada. Jadi dalam situasi sekarang, adakah wajar untuk meletakkan ego di paras tertinggi tanpa pernah memikirkan tentang rakyat memerlukan bantuan segera? Wahai pemimpin-pemimpin daripada Indonesia, sampai bila kalian nak bersikap sebegini? Dan jangankan pula apabila Gaza memerlukan bantuan dengan penuh bangga, kita akan menghantar satu jumlah tentera sekian. Sedangkan inilah realiti yang dikatakan. Kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan mati begitu sahaja, mati bergelimpangan. Orang nak hantar bantuan reject. Orang nak hantar bantuan masih lagi meletakkan ego yang utama. Saya dapat banyak DM daripada sahabat-sahabat sekitar Indonesia. Malah sebenarnya banyak gerakan susulan yang dirancang, melibatkan ramai NGO, melibatkan ramai aktivis yang akan pergi turun padang daripada masa ke semasa untuk membantu mereka mendepani keadaan banjir, membantu mereka untuk membersihkan kembali rumah-rumah mereka. Jadi saya mengambil satu bentuk inisiatif ini sebagai satu bentuk tekanan kepada kerajaan Indonesia. Janganlah ego melangit tinggi, lihat di lapangan apa yang sedang rakyat lalui. Jadi teruskan untuk kalian bersuara tentang apa saja yang diperlukan oleh rakyat Indonesia. Berikan tekanan kepada kepimpinan mereka supaya jangan terus melakukan perkara yang bukan-bukan, kerana mereka memerlukan kita di lapangan. Free Palestine. Assalamualaikum.